Assalamualaikum, sekilas fakta 5 Mei bersama saya Kemilia Nur Azlan. Antara berita utama hari ini, undang baru dilantik ganti Mubarak Tahak. Anwar Farhash diadu ke polis. Kamu patut malu, Wan Eng, Akmal tikam lidah. Baik, kita mulakan dengan perkembangan di Negeri Sembilan. Sekumpulan pemimpin tradisional dari keturunan Kelana Hulu hari ini mengumumkan pelantikan Muhammad Faris Johari sebagai undang luak Sungai Ujong yang baharu. Pelantikan tersebut berlaku ketika Mubarak Tahak dan penyokongnya masih menegaskan Mubarak kekal sebagai undang Sungai Ujong yang sah. Dalam kenyataan Majlis Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong hari ini, memaklumkan pelantikan Muhammad Faris Johari dibuat sebulat suara mengikut Undang-Undang Teradat pada 22 April lalu. Faris 29 tahun merupakan waris keturunan langsung Undang Luak Sungai Ujong pertama melalui sebelah ibu. Beliau juga merupakan piut Undang Sungai Ujong ke-8 Petra Makmur Kasim dan Undang Luak Jelebu ke-12 Abdullah Luq. Sebelum ini Mubarak dilaporkan telah diketepikan daripada jawatan tersebut atas kesalahan yang tidak dinyatakan. Namun keputusan itu mencetuskan krisis dalam institusi adat Negeri Sembilan. Minggu lalu kerajaan negeri mengarahkan Mubarak mengosongkan kediaman rasminya dan menghentikan penggunaan Dewan Istiadat Rasmi. UMNO tidak berniat untuk menjadi pembangkang di Negeri Sembilan walaupun timbul pelbagai spekulasi. Sebaliknya, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan UMNO terus kekal menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan di negeri itu. Kata Zahid, keputusan itu telah dimuktamadkan oleh kepimpinan tertinggi parti di peringkat pusat. Menurut beliau, kesemua 14 adun UMNO di Negeri Sembilan akan terus berada dalam pentadbiran kerajaan sedia ada. Katanya, pandangan sebilangan adun UMNO negeri itu yang menyatakan kesediaan menjadi pembangkang dianggap sebagai satu kenyataan sahaja. Zahid berkata demikian bagi mengulas spekulasi mengenai kedudukan parti itu di Negeri Sembilan. Dalam masa sama, Zahid memaklumkan belum ada perbincangan mengenai cadangan melantik menteri besar daripada UMNO di Negeri Sembilan. Penasihat DAP Lim Wan Eng menyifatkan UMNO dan BN sebagai rakan yang tidak boleh dipercayai dalam kerajaan perpaduan. Beliau mendakwa tindakan politik terkini menunjukkan gabungan itu sanggup mengetepikan kepentingan negara demi kepentingan sendiri. Menurutnya, isu di Negeri Sembilan menjadi contoh apabila terdapat usaha untuk menggulingkan Menteri Besar Aminuddin Harun. Lim berkata tindakan itu dilihat sebagai cubaan menggugat kestabilan kerajaan negeri melalui kerjasama dengan pihak lain. Selain itu, beliau turut membangkitkan kenyataan UMNO yang berhasrat bergerak secara solo dalam pilihan raya akan datang. Katanya pendirian tersebut bercanggah dengan kerjasama sedia ada dalam kerajaan perpaduan. Sehubungan itu, Lim menggesa rakyat menilai semula sokongan terhadap UMNO dan BN pada pilihan raya akan datang. Dalam perkembangan lain, ahli perniagaan Albert Day tampil membuat laporan polis mendesak kertas siasatan dibuka terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta bekas pembantunya Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak. Ia susulan pendedahan video tular seorang ahli perniagaan, Sofia Rini Buyong, bercakap dengan individu lain yang dipercayai Albert Tay sendiri, di mana dia mendakwa individu bernama Anwar mengarahkan seorang individu lain bernama Farhash mencuri wang untuk dihantar ke Afrika. Anwar dan Farhash ni memiliki harta bilion ringgit dan sebagainya. Justru itu saya agak pelik kenapa 2 minggu telah berlalu, kan? 22 April video tu disebarkan sehingga hari ini hampir 2 minggu tetapi Perdana Menteri tidak membuat laporan polis. Jadi benda tu telah mewujudkan satu syak wasangka di masyarakat. Jika apa yang dakwaan daripada Sofia ini adalah fitnah, bermakna itu adalah fitnah jenayah terhadap Perdana Menteri, adalah salah di bawah kanun keseksaan, kan? Justru itu saya hadir membuat laporan polis dan saya menggesak pihak polis menjalankan siasatan. Benda ni adalah sangat serius.
Sebelum ini, Anwar menafikan sekeras-kerasnya dakwaan tersebut dan meminta pihak media tidak melayan tuduhan tanpa bukti. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan skan kod QR yang tertera di skrin atau klik saja pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Bertemu kembali, Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli selesai memberi keterangan kepada SPRM selepas lebih 8 jam dirakam percakapan semalam. Beliau berkata proses siasatan berjalan lancar dan memberi kerjasama penuh sepanjang sesi berkenaan. Rafizi dipanggil bagi membantu siasatan kes pelaburan bernilai RM1.1 bilion membabitkan Kementerian Ekonomi dan Syarikat Am Limited UK. Sesi soal siasat bermula jam 10 pagi dan berakhir sekitar jam 6.30 petang di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Menurutnya, rakaman percakapan itu akan disambung semula hari ini bermula jam 10 pagi. Rafizi juga tidak menolak kemungkinan siasatan akan mengambil masa beberapa hari bergantung kepada keperluan pihak SPRM. Beliau memaklumkan hadir tanpa peguam dan akan meneruskan pendekatan sama selain enggan mengulas lanjut skop siasatan. Sementara itu, SPRM mengesahkan proses rakaman percakapan dijalankan bagi melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Satu analisis dalaman PKR yang dibentangkan seorang pemimpin kanannya baru-baru ini menunjukkan parti itu berdepan cabaran besar untuk mempertahankan banyak kerusi parlimen bagi PRU 16. Analisis yang dibentangkan kepada hampir 900 kepimpinan PKR seluruh negara pada 2 Mei lalu mengklasifikasikan 66 kerusi parlimen parti itu kepada beberapa tahap kekuatan dan risiko. Daripada jumlah itu, hanya 7 kerusi dianggap benar-benar selamat, manakala majoriti berada dalam kategori marginal dan berisiko menjelang PRU 16. Antara yang mencuri perhatian ialah kerusi Tambun yang disandang Perdana Menteri merangkap Presiden PKR Anwar Ibrahim yang kini dikategorikan sebagai kerusi marginal adalah satu tamparan realiti. Sumber parti menyatakan kepada Malaysia Kini, keadaan itu menunjukkan PKR tidak boleh lagi bergantung kepada populariti pemimpin semata-mata. Selain itu, kejutan besar dalam analisis tersebut menunjukkan zon merah atau berisiko tinggi ialah kerusi Gombak dan Sungai Buloh yang masing-masing disandang oleh Amiruddin Syari dan Ar-Rahmanan. Beberapa kerusi lain seperti Lembah Pantai yang disandang Fahmi Fazil turut dikategorikan sebagai kawasan mencabar. Menariknya, daripada 7 kerusi yang disenaraikan sebagai selamat, 4 daripadanya adalah dipegang oleh bekas Timbalan Presiden Rafizi Ramli di Pandan dan sekutunya di Subang, Petaling Jaya dan Ampang. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Bagan Lim Kuan Eng mengkritik golongan ekstremis dalam pemimpin UMNO dan PN kerana membantah penganjuran pesta air Rain Rave di Kuala Lumpur minggu lalu. Lim menyifatkan tindakan mereka sebagai memalukan selepas acara berkenaan dilaporkan menarik sekitar 180,000 pengunjung. Beliau berkata festival tersebut memperoleh kejayaan kerana dapat meraih hasil RM200 juta dan dilihat membantu peniaga kecil. Menurutnya, penganjuran itu berlangsung dengan selamat tanpa sebarang insiden atau kecederaan sepanjang 3 hari acara. Lim juga memuji Menteri Pelancongan Tiong King Sing atas peranan dalam memperkukuh industri pelancongan menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026. Bagaimanapun, Lim menyifatkan pendirian UMNO selari dengan PN dalam isu itu sebagai tidak konsisten, khususnya dalam konteks kerajaan perpaduan ketika ini. Beliau mempersoalkan UMNO dan PN yang menolak manfaat ekonomi daripada festival berkenaan walaupun angka kutipan pelancongan menunjukkan hasil yang besar. Lim mendakwa tindakan politik sedemikian boleh menjejaskan kestabilan negara dan usaha menarik pelancong asing ke Malaysia.
Dalam respon balas, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh menyelar kenyataan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng berkaitan festival muzik air itu. Menurut Akmal, penasihat DAP itu sepatutnya berasa malu dengan kenyataan yang dikeluarkan mengenai program tersebut. Akmal juga mempertikaikan perbandingan budaya Malaysia dengan disko jalanan merujuk kepada festival tersebut. Sekilas Fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, X, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.